bateri yang biasalah, terutamanya dalam EV ke gadget kita semua lithium kan. Yeah. Masalah lithium ni ialah dia tak banyak di dunia. Scarce lah. It's a scarcity kan. Jadi oleh sebab itu harga bateri semua jadi mahal lah. Dan banyak perkara sama ada tak cukup untuk kegunaan dunia ataupun hanya negara tertentu sahaja yang boleh pakai, yang ada. Jadi because of that harganya mahal. Dan bila harganya mahal, banyak perkara-perkara yang sepatutnya kita dah beralih kepada renewable ataupun perkara yang ialah lebih hijau, dia tak boleh berlaku lah. Cuma masalah dan oleh sebab itu memang dalam bidang sains lah kan, dalam bidang pembangunan bateri ni satu race perlumbaannya ialah siapa yang boleh membangunkan alternatif kepada lithium ion. Jadi sebab itu sodium ion ini adalah alternatif. Masalah sodium ion ialah kerana what is density ketumpatan lah, we can say that lah kan. Ketumpatan tenaga per unit sodium ion ini adalah lebih rendah daripada lithium ion kan. Jadi saya ingat kalau lithium ion tu lebih kurang 150 watt hour setiap 1 kilogram. Maksudnya yang dia boleh memegang tenaga tu kan. Buat masa sekarang kalau sodium ion mungkin separuh, 70 kan. Jadi maksudnya kalau pakai sodium ion tu, kalau nak bawa kereta kan, dia kena jadi lori lah. Bateri tu kat belakang besar, jadi tak economical lah kan. Sedangkan sodium ion ni lebih baik kerana sodium ni garam. Jadi kalau kita boleh buat bateri daripada garam, garam ni ada banyak di seluruh dunia ni. Jadi dia tak ada timbul masalah lithium lah. Dan bila garam sodium ion kalau boleh dibuat secara commercial and large scale, dia maksudnya lebih murah. Dan bila lebih murah itu, dari lebih banyak penggunaan yang boleh dibuat lah. Jadi yang ini ni menarik kerana ada satu syarikat di China, EVE Energy ni telah berjaya membangunkan satu sistem, maksudnya lah is a system lah kan, dengan the battery dan sebagainya untuk battery storage grid. Jadi ini commercial, large scale commercial yang pertama tau. Dan well, depends lah. Sebab di US pun ada satu lagi. Jadi maksudnya dah ada dua ni, yang satu di China, satu di US kan. Jadi dia cukup penting untuk Malaysia. Kenapa? Contohnya sebelum ini, sebelum kita lancarkan pelan peralihan tenaga tu, kenapa macam di Malaysia ini kerajaan ataupun industri tidak begitu berminat untuk buat solar? Dia mahal satu, lepas tu dia punya capacity tu taklah banyak sangat. Capacity tu maksudnya apa? Tenaga yang dijana tu lah, compare to. Tak juga, kita ada potensi yang besar. Okay. Rooftop potential and renewable potential kita besar. Mahal lah kot. Not really. I mean EV bukan EV ni, photovoltaic panel has dropped so down. Masalah kita ialah masalah bateri. Masalah grid. Jadi kalaupun kita pasang solar banyak-banyak seluruh Malaysia ni kan, dan kita realise solar potential, solar rooftop potential kita kan, solar ni bukannya boleh disimpan. Masa panas tu, panas berapa? Yang 5 jam sehari je. Siapa nak pakai elektrik ni? Dan elektrik ni kalau dia masuk sekaligus kepada grid,
meletuplah grid tu sekaligus masuk kan. Jadi dan kalau company kata kilang aku, mana boleh ada 4 jam elektrik, lepas tu elektrik tu dah hilang. Macam mana? And because of that you require, kita perlu bangunkan dan juga naik taraf grid kita. Menaikkan taraf grid kita ni bermakna memasang bateri dan juga meletakkan sistem yang boleh menukar di antara menggunakan bateri dengan menggunakan tenaga yang dijana oleh logi jana kuasa lah. Masalahnya bateri mahal. Jadi untuk menaikkan menaik taraf grid, sistem grid kita ni untuk meletakkan bateri, so BESS lah, Battery Energy Storage System kan. Jadi kalau perkara ini boleh berlaku dan dalam tempoh 5 ke 10 tahun, sodium ion battery dah sampai ke peringkat yang commercially viable, harganya murah, fungsinya dari segi ketumpatan tenaga setiap kilogram itu sama dengan lithium ion tetapi harganya jauh lebih murah, maka itu membolehkan Malaysia membangunkan dan menaik taraf grid kita dengan memasang sebanyak mana bateri. Sama juga dengan rumah. Maksudnya harga bateri akan jadi lebih murah. Jadi kalau saya jadi pengguna lah, saya akan tanya kerajaan, jadi sepatutnya lepas ini saya sebenarnya boleh pasang bateri saya tak perlu bergantung sangat kepada grid lah. Sepenuhnya lah kan. Sekarang ini sebab tu ada kuota. Solar kalau pasang pun boleh pakai banyak ni je. Sebab TMB akan kata, yalah kau adalah solar kau, tapi banyak tu je, yang lain kau kena pakai elektrik juga. Kita orang kena sambung juga kan. Jadi dengan sodium ion battery, kita berharap harga tu jatuh, dan dia akan jadi macam EV, dia akan jadi macam perkara-perkara lain. Dia macam PC lah, personal computer. Dulu harga punyalah mahal, hanya anak-anak maha kaya saja ada laptop dan juga personal computer ni kan. Over the years harga dia jatuh, jadi dia telah dimarhainkan. Jadi dia banyak membantu humankind lah kan, mankind. Sama juga saya harap perkara yang sama berlaku dengan sodium ion battery, dan saya harap Malaysia mengambil minat dan mengikutinya dengan dekat lah. Kerana kita memang kena melabur banyak wang untuk membina dan menaik taraf energy storage system dalam grid kita. Baik.